Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak berkongsi sikit dalam kitab Syarah Ibn Aqil, buku tak sekolah ni lah, tingkat 4. Okey, sempena kita pun dah ada buku ringkasan Syarah Ibn Aqil ni. Mari kita tengok. Tajuk yang kita pilih pada hari ni ialah tajuk ni apa? Bab ke-9, mencari lanu. Bab ke-9, la allati linafil jins. La untuk menafikan jenis. Sebagaimana semua orang tahu, kan belajar-belajar bahasa Arab mesti tahu, banyak kali dijumpa la. Ada la an-nafiyah, ada la an-nahiyah, ada la banyak macam la, ada la ataf. La dengan makna jangan, la dengan makna tidak. Makna dia berbeza-beza ni. Hari ni kita nak belajar la dengan makna tidak ada sebarang jenis pun. Macam tu. Macam kita selalu dengar lah yang kita duk ucap la ilaha illallah. Okey, jom. Mari dekat-dekat sikit. Kita tengok. La nafil jins ni, la allati li nafil jins ni dalam bab buku Syarah Ibn Aqil, komik ni lah. Ada naratif dia, ada naratif persembahan wayang kulit, nahu tamat tapi itu bukan tak kedengaran. Tok Pengulu hanya garu dagu, orang kampung pula senyum sinis. Ini baca sendiri. Okey, ini jalan cerita saja. Yang ni penting. Ini penting. Okey, la allati linafil jins ini dia ta'mal amal inna. Ni ada typo kita dah betulkan. Okey. Amal inna maknanya apa? Macam inna lah. Dia tunsibul mubtada, dia menasabkan mubtada dan dia merafa'kan khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Contoh sebelah dia ada. Tengok comel tak? Kan. Kalau nak comel tengok sini. Ini naga ya. Naga, jangan salah faham. Naga ni. Okey. Tengok contoh lagi, kembali pada contoh. La rajula qa'imun. Maknanya apa? Tidak ada sebarang jenis atau seorang lelaki pun, tak ada jenis lelaki pun yang berdiri. Maknanya perempuan mungkin ada yang berdiri tu. Dia menafikan jenis lelaki je yang tak berdiri. Contohnya dalam kelasku ke, di perhimpunan ke, kena denda ke, semua perempuan. La rajula qa'imun. Tak ada seorang lelaki pun berdiri. Yang perempuan mungkin berdiri. Okay. So inilah maknanya la nafi lil jinsnya, tiada jenis pun. La an-nafiyah lil jins. Okay. Dia ada syarat-syarat dia nak beramal macam ni, iaitu menasabkan mubtada atau menasabkan isim, merafa'kan khabar. Dia ada syarat dia. Sebab ni isim dia. La rajula qa'imun. Ni mansub, ni marfu. Ni isim la, ini khabar la. Okay, faham kan? Okay, tapi ada syarat. Bukan semudah itu. Syarat dia ada 3 sahaja. Syarat pertama, alla yufsal anha ismuha. Di antara la dengan isim dia ni tak ada selang apa-apa. Tak boleh ada qad, tak boleh ada law, tak boleh ada fi, tak boleh la fi. Dia akan jadi, dia tak akan beramal. Macam tu. Kalau ada selang antara dua ni, dia tak akan beramal. Okey, yang kedua, syarat kedua ialah alla yadkhulu harfu jarrin 'alaiha. Tak ada haraf jar. Macam tadi lah, fi tak ada, la dengan fi tak ada haraf, tak ada selang. La dengan rajula ni tak ada selang. Contoh ada fi ke, ada ala ke, ila ke, tak boleh. Tak boleh ada haraf jar. Ada haraf jar, dia tak beramal. Okey, yang ketiga syarat dia ialah an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabar dia ni, rajula ni tak ada alif lam kan, nakirah. So qa'im nakirah. Maka kalau dua-dua nakirah, maka la ini beramal. Kalau tiba-tiba ada alif lam, ar-rajul, la ar-rajul, maka ar-rajul ni tak boleh jadi isim lah, sebab dia ma'rifah. Syarat dia mesti dua-dua tu nakirah. Faham? Okey. Apa makna beramal tak beramal yang saya sebutkan tadi? Beramal ni maknanya, pertama, dia tidak memberi makna jenis. Dia tidak memberi makna jenis. Maknanya kalau kita sebut la ar-rajula, dia tak boleh kata terjemahan dia sebagai tidak ada jenis lelaki. Dia tak jadi jenis dah. Dia akan jadi makna lain. Berubahlah tengok pada keadaan ayat. Yang kedua, tidak beramal maknanya tidak menasabkan isim atau mubtada tadi, tidak menasabkan isim, tidak merafa'kan khabar. So fungsi itu tak ada. Itu makna tidak beramal. Kalau beramal maknanya ada begitu. Ada fungsi tadi. Itu maksudnya. Sebab kenapa ada beramal tak beramal? Sebab la ni kan banyak jenis. Ada yang beramal, ada yang tak beramal. Yang beramal, confirm beramal ialah la allati linafil jins. La untuk menafikan jenis.